Dengan nama Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam perpaduan buat anda semua. Rasulullah SAW bersabda, seorang Muslim dengan seorang Muslim yang lain adalah seperti sebuah bangunan. Sebahagiannya menguatkan sebahagian yang lain. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Cuba kita bayangkan, sebuah kapal berlayar meredam samudera luas. Kapal itu tidak akan sampai ke destinasi jika anak-anak kapalnya saling menolak tanggungjawab, berebut kemudi atau menubuk lubang pada lantainya sendiri. Begitulah juga sebuah negara. Sebuah negara bukanlah dibina oleh seorang pemimpin semata-mata, tetapi oleh seluruh rakyatnya yang sanggup berdiri di bawah langit yang sama dan mengaku dengan bangga, inilah tanah airku dan aku bertanggungjawab terhadapnya. Hadirin yang dimuliakan, mauduk pidato saya pada hari ini ialah bersama membina negara bangsa. Negara boleh dibina dengan konkrit dan batu bata, tetapi bangsa hanya boleh dibina dengan nilai perpaduan dan jiwa rakyat yang bersatu. Apabila hati rakyat bersatu, maka teguhlah sesebuah negara itu. Namun apabila hati mula berpecah, maka runtuhlah kekuatan walaupun bangunan pencakar langit berdiri megah menyentuh awan. Lihatlah sejarah dunia. Banyak tamadun-tamadun besar yang tumbang bukan kerana miskin sumber, tetapi kerana miskin perpaduan. Empayar besar seperti Kesatuan Soviet pernah menjadi kuasa dunia yang digeruni, namun akhirnya tumbang apabila semangat kebersamaan semakin luntur. Sebaliknya, negara kecil seperti Singapura berjaya menjadi kuasa ekonomi dunia apabila rakyatnya saling berkongsi satu visi dan satu matlamat yang sama. Persoalannya, apakah ramuan utama untuk membina negara bangsa yang kukuh? Pertama, kita mestilah membina perpaduan yang tulen, bukan perpaduan bermusim yang hanya datang ketika musim pilihan raya atau ketika pasukan bola sepak negara menang perlawanan penting, betul atau tidak? Kita rakyat Malaysia terdiri daripada pelbagai kaum, agama, budaya dan bangsa. Namun perbezaan bukanlah tembok pemisah, melainkan jambatan yang menghubungkan kita. Hadirin sekalian, asas kedua ialah ilmu dan pendidikan. Pada tahun 2024, kadar celik huruf di dalam Malaysia melebihi 95%. Suatu pencapaian yang membanggakan hasil pelaburan negara dalam bidang pendidikan. Namun, dalam era buatan dan revolusi digital, membaca dan menulis tidak lagi mencukupi. Kita memerlukan generasi yang mampu menyaring maklumat palsu, berfikir secara kritis, serta menggunakan teknologi untuk menyatukan masyarakat, bukannya untuk memecah belahkan masyarakat. Jika generasi muda memilih untuk menyebarkan ilmu, maka bangkitlah sebuah tamadun. Jika generasi muda memilih untuk menyebarkan fitnah, maka runtuhlah kepercayaan. Pilihan itu berada di tangan kita. Sidang hadirin sekalian, di dalam usaha membina negara bangsa, kita tidak boleh melupakan asas yang menjadi tunjang perpaduan negara, iaitu prinsip-prinsip rukun negara. Prinsip pertama ialah kepercayaan kepada Tuhan. Prinsip ini mengajar kita bahawa pembangunan material tanpa pembangunan rohani hanyalah sebuah bangunan kosong tak berpenghuni. Kepercayaan kepada Tuhan menjadikan kita jujur ketika tiada siapa melihat, amanah ketika memegang kuasa, serta berintegriti ketika menggalas tanggungjawab. Di dalam sebuah syair bertajuk Syair Pelihara Amanah, dengarlah muda yang penuh hemat, memegang janji, biarlah cermat. Amanah dipikul dengan selamat, dunia akhirat beroleh rahmat. Hadirin sekalian, prinsip kedua ialah kesetiaan kepada raja dan negara. Kesetiaan bukan bermaksud hanya berdiri tegak ketika lagu kebangsaan dimainkan, melainkan kesetiaan kepada raja dan negara bermaksud suatu ikatan emosi dan sivik yang memastikan kestabilan politik, keamanan sosial serta kedaulatan Malaysia sebagai sebuah negara yang merdeka. Kita rakyat Malaysia terdiri daripada pelbagai kaum, agama, budaya dan bangsa.
Oleh itu, institusi kerajaan bertindak sebagai titik persamaan yang menghubungkan semua rakyatnya tanpa mengira latar belakang. Semua warga negara bernaung di bawah payung yang sama. Prinsip yang ketiga ialah kesopanan dan kesusilaan. Di dalam dunia media sosial hari ini, ramai yang mempunyai capaian internet yang laju tetapi kesabaran yang perlahan. Kata-kata yang tajam boleh melukai lebih dalam daripada senjata. Hari ini, kita sudah terbiasa dengan sikap rasisme di dalam masyarakat sehingga akhirnya mencetus pergaduhan yang melampau. Bahkan, boleh mengarah kepada pertumpahan darah. Oleh itu, konteks pada hari ini ialah sebuah peringatan keras kepada seluruh masyarakat agar tidak sesekali menghina fizikal seseorang kerana setiap daripada mereka mempunyai keistimewaan mereka sendiri. Hadirin yang dihormati, sejarah telah mengajar kita erti sebuah perpecahan. Kita tidak boleh melupai luka hitam yang sudah tercatat di dalam sejarah Malaysia menerusi peristiwa 13 Mei 1969. Darah pernah mengalir di jalanan, tangisan pernah menggantikan tawa, masyarakat yang dahulunya berkongsi senyuman terpisah kerana api kebencian dan prasangka. Maka, saya ingin mengajukan satu persoalan kepada hadirin sekalian. Apakah yang akan diwarisi oleh generasi akan datang? Sebuah negara yang dipenuhi tembok kebencian ataupun sebuah negara yang dibina di atas jambatan perpaduan? Jawapannya bukanlah terletak di bangunan parlimen, bukan juga di pejabat kementerian, melainkan pada setiap rakyatnya yang sanggup untuk berdiri di bawah langit yang sama dan memilih untuk memahami dan menghormati antara satu sama lain. Akhir bicara, izinkan saya menegaskan bahawa membina negara bangsa bukanlah tugas seorang pemimpin semata-mata, tapi seluruh rakyat yang memilih untuk memahami dan menghormati antara satu sama lain. Kerana akhirnya, negara bangsa yang kukuh bukanlah terdiri daripada masyarakat yang sempurna, melainkan oleh rakyat yang memilih untuk menghormati dan bekerjasama antara satu sama lain. Sekian, terima kasih. Bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Bersama membina negara bangsa, bersama juga kita membawa nama Malaysia ke persada dunia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.